Ada lagi ke orang Pesin 16 Putrajaya tak tahu dekat tempat korang ada satu bazar Ramadan tempat korang yang menjual juadah buku puasa yang murah-murah. Yang paling best kat sini ada menu serendah RM3 dan RM5. Itulah today aku nak buat korang jalan-jalan ke Bazar Ramadan Taman Warisan Pertanian Putrajaya. Datang Bazar Ramadan kalau tak try yang golek ni memang korang rugi. Dan berbuka tepung pelita macam ni memang wajib lah kan. Yang nak cari roti john pun ada. Yang nak cari makan klasik macam putu mayam ni dia orang buat live-live kat sini fresh-fresh tau. Bukan setakat tu je, pulut panggang pun ada jual dekat sini. Kepada peminat mi Bandung, dekat sini ada jual mi Bandung juga. Yang ni kalau korang order baru dah masak panas-panas. Jadi kuih muih yang siap packing pun ada. Kenaro pula banyak pizza tau kat sini. Kalau nak manis-manis sikit, bomboloni pun diorang ada jual. Jadi cendol kalau puasa-puasa panas-panas memang gugur iman. Dan ni pun ada jual mi goreng mamu, sembok, macam-macam lagi lah. Korang pernah makan tak baby kecil macam ni? Kalau tak pernah, pergi kat kedai bang. Kat belah atas ni ada food court, diorang pun ada jual makanan tau. Yang ni nasi kaum mok roro, yang ni favourite aku lah. Dan korang kena try juga kedai butter meat dekat sini. Butter meat ayam, sotong, udang semua ada. Yang ni aku try dia punya mantap. Yang nak cari kebab ada, nasi kerabu pun ada. Okey, kedai ni jual makanan murah gila. RM3 sampai RM5 je makanan dia. Aku tak tahulah diorang nak menyaga ke nak sedekah kan. Sebab kuih raya macam ni sebalang RM5 je weh. Sebenarnya kan dekat sini ada banyak lagi pilihan makanan yang kau boleh dapatkan dekat sini tau. Dan kau tak perlu risau, dekat sini tempat makan ada banyak gila tau. Indoor dengan outdoor pun diorang ada tempat makan.